Dalam setiap janji ada nilai kejujuran. Tapi bila rasuah mula berbicara, nilai sebuah kejujuran mulai hilang. Jangan jual undi dengan harga murah. Pilih pada nilai, bukan pada habuan. Integriti bermula dengan satu keputusan. Keputusan kamu. Duduk. Duduk apa? Aku je. Yang penting kita nak ubah budaya MPP jadi lebih telus. Tiada lagi pilih kasih. Telus. Dunia ni hitam putih lah, meh. Kadang-kadang kalau nak menang, kau perlu tahu satu permainan. Tapi kalau permainan itu menipu pelajar sendiri, itu bukan menang, Faris. Itu kalau sebelum bertanding. Kita tengok nanti siapa yang pelajar yang akan percayakan kita dua. Okey bro, semua dah settle. Pelajar college A dengan B, semua aku dah bagi duit. Aku cakap tu duit sumbangan ikhlas. Okey, bagus. Yang penting undian tertaluk pada aku. Semuanya mesti halal. Tapi meh, kita ada satu masalah. Apa? Dia dah start guna permainan jujur dia. Ramai orang dah tertarik dengan dia. Jujur tak cukup, Kim. Dunia ni tak cukup untuk sekadar bersih je. Baik. Amir, saya dengar macam-macam pasal Faris. Kalau betul ada rasuah, awak nak buat apa? Aku tak nak jatuhkan dia dengan cara kotor. Tapi kalau ada bukti, saya akan lawan. Tapi kalau awak kalah macam mana? Sebab dia pakai duit. Lebih baik kalah dengan merua daripada menang dengan dosa. Kau dah set dah rezeki lah? Belum siap lagi. Kita kena buat apa ni? Kita kena buat video, kita kena buat skrip. Oh, yang kerja grup tu kan? Kau nampak tak something tu? Faris kan tu? Sini. Sana. Video. Tak. Bro. Ya. Ini calon kita punya MPP untuk tahun ni. Jangan lupa undi ya. Calon MPP? Boleh percaya ke? Boleh percaya. Boleh. Jangan risau. Boleh percaya. Tak pernah dengar pun calon ni. Awak nanti tengok kat Smack Calon apa undi Calon dia nama Faris. Okey, Faris. Okey. Kita nak saya undi awak. Betul lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tolong baca ya. Okey, jangan lupa ya. Okey. Undi Faris. Baik. Weh, dia bagi apa tu? Dia rakam. Duit itu. Rakam Faris kan? Teruknya. Dia ambil weh. Dia buat tu. Weh. Kita kena bagi tahu profesor ni. Itulah, dah ada bukti dah. Jom. Tu Profesor Sofia. Assalamualaikum Profesor. Ya, waalaikumsalam. Kita orang ada benda nak bagi tahu dekat Prof. Kenapa? Calon MPP kita, Faris, Ya. dia ada bagi, kita nampak dia bagi rasuah dekat pelajar. Ya Allah. Ada video ke? Ini. Ya Allah, tak sangka Faris macam ni kan? Betul Salah ni. Betul. Orang pun terkejut Profesor. Jomlah kita jumpa Faris sekarang. Jom. Amir. Awak bertanding untuk MVP juga kan? Ya betul. Tadi Faris baru je bagi saya duit untuk undi dia. Awak tak nak bagi saya duit juga ke untuk dia awak? Borak. Saya bukan Faris. Tu Faris, saya. Biarlah saya kalah ke apa. Saya lebih memilih berintegriti dengan bersikap jujur. Asalkan tak ada main rasuah. Tak bagus. Faham? Korang tahu tak kenapa korang dua kena panggil kat sini? Tak tahu doktor. Tahu betul.
Saya dengar kata ada salah seorang daripada korang ni buat rasuah kan? Mana ada? Jujur dengan saya. Kalau awak jujur, saya takkan marah awak. Tak ada doktor. Mana ada? Confirm. Oh, Habis tu, dekat sini ni benda apa? Siapa kat sini? Bukan awak ke? Buta ke? tapi doktor, saya nak menang dalam undian ni. Tapi ni salah. Banyak lagi cara, tapi kenapa awak buat cara macam ni? Sekarang ni saya tak nak dengar dah. Saya dah decide, awak dua diberhentikan. Kenapa saya sekali doktor? Sebab awak terlibat sama. Saya cuma ikut arahan dia je doktor. Tak ada. Salah tetap salah. Sekarang ni saya nak awak berdua berhenti. Jangan datang sini dah. Habis ni macam mana ni sekarang ni? Aku kena buang ni sebab kau. Macam mana ni? Sorry lah doh. Sorry otak kau. Mak bapak aku macam mana kalau diorang tahu aku kena buang ni? Aku dah minta maaf doh. Minta maaf apa ni? Aku dah kena buang ni. Tapi kau juga kan yang sama ikut bagi duit. Tapi kau punya arahan kan? Kau yang suruh aku bagi duit kan? Kau nak menang sangat kan? Tapi kau juga ikut rasuah juga. Tak kira lah, tapi aku cuma ikut arahan kau je. Kau nak menang sangat. Dah nama rasuah lah. Aku tak tahu macam mana cara dia kau buat aku supaya aku tak kena buang juga. Sorry doh. Sorry.